Belian simpan dekat application tu okey ke? Memang kena tukar fizikal. Okey, ni menarik juga. Saya cerita sikit lah sebelum kita cerita tentang kaya dengan emas. Okey, pembelian emas dengan public gold ni secara mudahnya tuan-puan boleh beli melalui direct emas fizikal. Okey, dalam mobile apps ni dia ada account emas Gap dan dia ada physical outright purchase. Maksudnya physical outright purchase ni kita decide terus. Oh, saya nak beli emas, contoh gold bar 100 gram design Typhoon. Jadi kita pun terus tengok dekat sini. Contoh physical outright purchase. Ni. Typhoon, cuba tuan-tuan tengok. Ni item emas Typhoon. Dia ada dua lah, Typhoon ataupun bunga emas. Ni Typhoon ni cantik lah design ni. Tengok, harga dia RM39,000. Dia ada charge premium. Charge premium ni kos cetak emas ni. Tengok, RM70. Jadi total harga 39,665 plus ni. Ni direct kita beli item macam ni. Kalau tuan-puan dah beli dan bayar, dia tak ada dia istilah, oh minta maaf saya nak tukar kepada item bunga emas. Oh, saya tak nak lah Typhoon, saya nak tukar kepada bunga emas. Dia tak boleh lah tuan-puan. Sebab tuan-puan dah lock Typhoon tadi. Jadi public gold pun reserve Typhoon, tak boleh tukar. Okay. Jadi ataupun saya tak nak lah gold bar 100 gram, saya dah bayar tadi, boleh tak nak pecah-pecah jadi 50 gram ni 2 keping ke, 50 gram 2 keping ke, atau ni 10 gram 10 keping ke, boleh tak? Ni 10 gram 10 keping, boleh tak? Tak boleh. Sebab physical outright purchase ni dia beli direct item tu. Tak ada tukar-tukar tuan-tuan. Okay? Itu satu cara lah. Cara yang lebih fleksibel ialah kita beli melalui akaun emas Gap ni. Dia ada ni, Gold Accumulation Program. Okay, Gold Accumulation Program ni kita kumpul gram dalam ni. Lepas tu cukup gram, kita boleh pilih nak keluarkan item fizikal. Sama ada nak contoh kata ini 200 gram. Saya nak keluarkan gold bar 100 gram bunga emas 2 keping pun boleh, dan balance yang lain lah. Ataupun saya nak item yang contoh 20 gram banyak keping, 10 keping ni pun boleh. Saya nak combine antara bunga emas dengan Typhoon pun boleh. Nak combine antara bunga emas, nak campur-campur, nak keluarkan sikit dinar pun boleh. Tengok dia fleksibel. Okay.